Proton eMAS 7 telah terjual sehingga 1,853 unit. Dan dengan angka tu, Proton eMAS 7 memegang 26% market share EV. Dalam survey yang terbaru daripada Pronet, ramai pembeli eMAS 7 ni kata mereka pilih EV ni sebab memang berbaloi dengan harga. Lepas tu, ada satu lagi benda yang buatkan mereka jatuh cinta adalah pada ruang dalaman dia yang luas. Tak kira lah untuk penumpang ataupun barang. Sekarang ni lebih 2,300 charger merangkumi 90% dari seluruh Malaysia. Dah boleh tengok terus dalam live charging map. Kereta ada, phone pun ada. Kalau nak lagi mudah, ada 75 pengecas pantas DC sehingga 120 kW di 36 lokasi terpilih termasuk pusat Proton, Proton eMAS dan juga pengedar yang lain. Reka bentuk dalaman eMAS 7 ni elegan dan juga kemas, terutama dengan lantai belakang yang rata. Laci storan pun banyak. Lepas tu ada sistem 16 speaker Flyme Sound. Memang relax je dengar. Dari segi penyelenggaraan pula, dalam tempoh 10 tahun, kos servis eMAS 7 ni hanyalah sekitar 40% berbanding SUV petrol biasa. Ini adalah lebih jimat untuk jangka yang masih lebih panjang. Menarik kan? Jadi Proton eMAS 7 versi Prime dijual pada harga RM105,800 dan untuk versi Premium pula adalah RM119,800. Korang dah banyak dah nampak kereta ni kat jalan raya. Tak rasa nak beli ke? Datanglah dekat cawangan yang terdekat untuk lihat sendiri Proton eMAS 7 ini.